berkenaan dengan insiden di Perbatasan Tua Bukit Kajang tu. Syarikat pengangkutan itu hanya ada 2 permit, 2 lori saja. Jadi dia small player lah, dia dua lori saja. Kedua-dua lori masih aktif dari segi lesen, dari segi permit, dari segi laporan pemeriksaan Puspakom, dia belum tamat tempoh lagi. Tetapi insiden itu memang amat menyedihkan yang menyebabkan kematian seorang bayi. Ini yang kita perlu ingatkan kepada syarikat-syarikat pengangkutan, bahawa penyelenggaraan kenderaan perlu dilakukan sepanjang masa. Bukan hanya menunggu laporan sebelum buat Puspakom check saja. Puspakom itu memang kita punya syarat ialah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dia kena pergi. Tetapi pada waktu-waktu biasa adalah tanggungjawab kepada syarikat pengendali untuk menyelenggara dan memeriksa kenderaan mereka juga dalam keadaan yang baik. Dalam kes ini amat jelas bahawa lori tersebut dia sistem brake-nya tidak berfungsi ataupun gagal. Maksudnya kenderaan itu dia punya brake tak berjalan, tak berfungsi dan menyebabkan kenderaan itu terus merempuk kepada Prazato dan menyebabkan beberapa kenderaan lain juga dilanggar dan dirempuk. Jadi itu pertama, bahawa syarikat-syarikat pengangkutan mesti ada tanggungjawab untuk menyelenggara kenderaan mereka dalam keadaan yang baik walaupun belum sampai tamat tempoh pemeriksaan Puspakom. Yang keduanya, saya nak juga nyatakan bahawa bayi tersebut daripada laporan kita, daripada siasatan awal kita, didapati tercampak keluar daripada kenderaan. Ini bermaksud bahawa kemungkinan besar, saya belum dapat laporan, kita telah cross check dengan pihak polis bahawa semasa kejadian berlaku, kenderaan tersebut dan bayi tersebut tidak diletakkan dalam child seat. Jadi tidak ada penggunaan child seat. Ini bukan saya nak menyalahkan pihak bangsa ataupun ibu bapa, tetapi peringatan kepada semua. Apabila Kementerian Pengangkutan menggalakkan dan juga mewajibkan penggunaan child seat, ramai yang mengeluh bahawa ini meningkatkan kos dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku insiden seperti ini, membuktikan bahawa pentingnya ada child seat. Bayi tersebut tercampak keluar daripada kenderaan dan dia tersepit dalam kenderaan yang lain. Bayangkan kalau ada child seat, bayi tersebut tidak akan tercampak keluar dan kemungkinan masih boleh dapat diselamatkan. Saya tak nak kata saya buat kesimpulan lah, tetapi sekurang-kurangnya kalau ada child seat, ada safety feature pertambahan untuk menyelamatkan nyawa, untuk menjamin keselamatan penumpang. Jadi itu sebabnya kita apabila berlaku insiden seperti ini yang tidak diingini, banyak pihak akan menyalahkan ini dan menyalahkan itu. Tetapi kita selalu buat peringatan. Apabila sesuatu ciri-ciri keselamatan itu diperkenalkan, dia ada fungsi dia. Dia ada kebaikan dia. Dan dalam insiden ini sekali lagi membuktikan apabila tidak ada penggunaan child seat, ia akan membahayakan kanak-kanak, membahayakan bayi yang berada dalam kenderaan tersebut. Pasal siasatan, sebab katanya polis masih cek lagi betul ke tak ada masalah fake. Yalah, itu kita cek lah. Dia akan sudah tentu dia tak boleh dapat hasil siasatan secepat mungkin, tetapi amat jelas pada ketika kenderaan itu merempuk Prazato, brake tak makan lah, tak berfungsi. Pemandu itu dia lompat, dia nak menyelamatkan diri, dia lompat daripada laporan awal. Okay. Laporan penuh dan siasatan penuh akan diteruskan oleh pihak polis. Jadi nampak daripada video jelas bahawa kenderaan itu merempuk dan brake tak berfungsi pada ketika itu. Tetapi apa-apa pun saya menyerahkan kepada pihak polis untuk mengutamakan siasatan. Tetapi apa yang jelas, apa yang confirm ialah bahawa bayi tersebut meninggal sebab tercampak keluar daripada kenderaan. Dan sebabnya ialah tidak ada child seat.